I love my makeup today and my outfit. I wish that I didn't make any Malaysia sebab aku nak pakai tanpa bentangan. Does it make sense? Tapi today I will do presentation preparation dekat cafe. Sebab tadi I tak ada motivate kat rumah. Yup. And my makeup, it's good, right? My lipstick from Arisa Shakira. We have a secret Santa. Guys, so I finished to do my presentation. Only just have to edit it to letak benda sticker or anything lah macam tu to finish it up. Tram dah tak ada guys. Sampai lupa pasal tram tak ada. Sedihnya. Mengenang memories. I guess I'm doing something for my requirement punya slide. Sebab esok I nak minta tanda tangan doktor tau. So I kena buat juga. Esok I masuk extra session. Now it's like 11. Esok I pukul 8 AM I will help my friend and ask for some nature doctor. Everything need to be side nature. Oh my god. This one I didn't get yet. Oh, the steps. Let's eat. Yeah. We all like want to do presentation and then we order sushi. Owner kedai ni bagi kita orang bawa makanan luar. So macam alhamdulillah. Dan fokus pula. Saya cakap saya tak nak berbual. Aku pun tak cakap berbual tadi. Aku cakap tak nak berbual. Tapi harga dia pun memang harga sama kan? Tu. Presentation. Tengok update. Progression. Dah sampai foto dah. Yes. Tengok kau punya ni. Progression. Apa mau kan? Saya punya pun boleh lah. Nanti ada terima kita tinggal add je kan? Okay guys, so I come, kan I cakap I bangun awal untuk pergi kelas. Tapi unfortunately lecture tak ada macam tu. Lecture dah habis. So I continue to come to cafe at like what time ah? Around 9:30 maybe. And then it's currently 1 o'clock, 1:15 o'clock. Tempat dia tak ada wifi pula and I have to use my other time with my presentation for kids. Ada banyak lagi sebenarnya. Tengok sini punya sampai pages dia banyak gila. Like dia ada pages sampai just 54. Buat sampai tak masuk treatment plan lagi, baru page 30 macam tu. Dia tak complete lagi sebenarnya. Ada letak gambar, tak complete letak gambar. Lupa, I just finished editing my pediatric punya CCC cases. Ada banyak lagi sebenarnya tapi I brought this bag. Oh tak heavy tu. Dia cantik je bah. So pretty. Let me show you. It's so pretty. I will walk dalam sebab dia banyak kereta. I will miss bah guys. Aku macam a bit raspish face tapi sebabnya panas. Sebab aku bawa aspek mata sebab nak untuk dipakai. Panas, kau faham tak? Lawak lah. Tapi memang hari ni a bit stress lah. I tak macam sampai tak sempat nak cakap hi. Tak lah, I was a bit stressed. Sebab banyak benda nak kena fikir. This week is gonna be so stressed. Yup. Let's follow the flow. Emotional betul, disaster. Malam tadi pun I nak sambung buat tapi because I was stressed last night. I have a crying session also. Let me show you the outfit. Hari ni kan I pakai polka dot.
hujan tau, mendung. So I know the lighting will be not good, but it's okay. Finally. Oh, ya ke? Nak ni? Kejap ambil gambar dulu. Nak gambar. Choosing. Thank you. I think I love the classic one. Kita kena ambil gambar. Alhamdulillah. One more presentation. Alhamdulillah guys. Kenapa tidak menangis? Hai, habis. Alah, Selangor je. Next. So, unfortunately, tiba dah. Ini pula. Next, guys. Ambil pula. Okay. Andi. Yay. Amso. Lain, bukan macam tu. Kasianis. Nak lalu. Part 1, 2, 3. Aku bawa juga dari Lawak lah. bukan makanan tau. Ni Cuts. instead of makanan. Yeah. It's so funny. It's bekal pergi school. So I just finished my presentation. It's so tiring. Macam kita orang semua daripada pagi tadi memang penat. Yeah, vlogging using my camera. So sekarang ni sebenarnya I tak ada join pun interview tu. Tapi aku nak makan. Tapi I think everyone penat. So macam Bani balik je kot. Sebab esok fighting tu Dina. Fighting. Dah lama habis. Dulu Tunggu orang. aku nak interview kau lah. Apa perasaan dah habis? Okey lah, dia lepas dalam satu profil. Tapi macam itulah sepenat sebab kena fikir sisi. Masih banyak lagi nak buat. Slide pun tak habis lagi. So macam tak terlalu tenang lagi lah. Ya, betul tu. Ambil seorang satu. Sisa. Ya. Ya, satu. Bukan. Aduh. Okay, stop. Okay. Siapa yang dah? Oh, ni dah. Dia tak payah. Okay. Ambil. Ya. Tak banyak songeh pula. Okay. Siapa yang dah present? Belum. Okay. Dah present. Tak apalah, ambil dulu. Emotional support. Oh my god. Thank you. Ya. Thank you. Tak tahu ni first time rasa. Okay. Ya. Okay. Jom. Korang pun sila ambil salah satu. Semua ambil. Wafa pun ambil. Belum lagi. Boleh ni. Ya. Sea salt butterscotch. What is this? This is the natural one, classic. I'm gonna try the Sea salt. Okay. Thank you. Ya. Pasti boleh. Okay. Jangan risau. Sisok. Ya, ramai dah ambil sisok. Aku tak pernah rasa. Ya. Sudah rakam kan ni? Sudah rakam kali kan? Sudah kali. Okay. Nice. Okay guys. Okay guys, so Izian ni sudah siap. Saya pun sudah siap semalam. So sekarang ni kami tengah tunggu interview di dalam bilik ni. Okay. So stay tuned guys.
Mini camera. Recently, I just finished my pediatric presentation. Okay. I have 2 more, one CCC and one Research. project, which is a group project. So don't worry about Very it. nervous about my CCC. It's okay. As long as we hadir. The good thing is, we finished most of our requirements. We left only like one or Which is fine. Yeah, but we don't have any documentation. That's it on the camera ni. Comel lah, sumpah senangnya. Sudah rekam ke ni? Sudah kan? Dah rekam kan? It's recording, right? Is it? You wanna record using my... I wanna use my phone. Yeah. Sekejap aku. Soalan-soalan di belakang lah. This is interview is going on. So ni semua join interview. Unfortunately I'm not. Wait, dah tutup? Dah, Okay. aku dah tekan ni. Okay, thank you. Ni. Kat sini weh. Nampak lah. Ya. Okay lah. Oh, kau pun join. Kau pun. Masuk kena kat sini. Oh, Fatin ni. Aku pun tutup nama kat sini. Fatin interview. Fatin tak? Anak aku kat sini. Oh, faham. Sebab jawapan dia semua fake ya. Ya. One to score. Like if I have the opportunity, I would like to pursue in periodontology. What is your favorite food in Egypt? My favorite food is the boom. You have to eat shawarma, guys. Okay, what Egyptian word or phrase do you always use? Aywa. 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 Hello guys, come with me to buy flower. Sebab aku nak bawa kamera kecil. Boleh record. Saya rancang 1,500 paling maksimum 4. I already beli bunga. Walaupun tadi aku macam minta I nak beli tulips tau. Walaupun ada je dekat our faculty yang dekat tu. And banyak option yang I lagi suka. Tapi sebab I nak tulip je, patut aku beli je tulip satu. Tapi aku ada rasa suka lah. I beli merah, I beli tulips tu kan satu pieces was 250 tau. I macam, oh my god. Bukan tulips, it's Casablanca. So I tak jadi beli, I beli yang jenis yang 50 je. Tapi okay lah, within budget lagi. So this is my presentation day. CCC finish already. I bought people flower. And jadi ada satu flower for myself. Am I like self-love guys. Sebab I nak beli tulip tapi tak draw. Jom. Laju tu. Handi, sabar. Kenapa tak bagi depan-depan? I dah ambil. Oh ya ke? Terima kasih Andi. Kau nak tukar? Aku nak bagi. Tengok Anis bagi. Anis bagi saya bunga. Apa? Buku ni bila bagi? Oh, buku tu kan aku tak bagi lagi. Yeah, terima kasih Anis. Tengok je buku. Kalau dia rangkuk aku Ya. tak tanya. Alhamdulillah. Yang aku tak prepare jawapan, dia tanya DMFS. Apa What is benda the ni? DMFS score of these two? Lepas tu aku macam You have the sheet? You fill in the sheet? Lepas tu cakap yes. Where? Outside. Lepas tu dia nak ambil. Dia okay, it's okay. You don't know right the DMFS? It's okay. Macam ni je. Aku harap tak ada kena tolak tu, tak ada kena tolak. InsyaAllah. Adliah. Congrats. Alhamdulillah. Reaction. Kau dah bentar belum? Dah. Tu buat Islam. Kau cakap Reaction. happy? Let's right. Tak payah masuk klinik dah, tak payah boleh. Tapi alhamdulillah, kita focus on exam.
InsyaAllah. Moga dipermudahkan. Ya. Ucapan after dah habis. Alhamdulillah, everything went well. Semoga lepas ni kita semua dapat pergi di Malaysia pula. Okey, kena makan-makan dulu lepas ni. Cik kelakar ni macam mana dia punya bunga? Sekejap. Comel, dia orang pakai bunga macam kalung bunga orang India mati tu. Masa dalam blog. Kalau India orang mati. Ya, tapi suara ni tak okey. Ucapan. Alhamdulillah dah habis. Dah habis. My partner Anis sebab berjaga malam. Saya banyak benda saya tak siap. Lawaklah. I'm so sorry. No, it's okay. We doing good. We doing good. Kena makan-makan. Lepas ni makan-makan macam tu lah. Kena makan. Aku dah berlari tu nak makan-makan, tak makan-makan. Tanpa Anik sumpah tak ada daripada year 2 lagi. Dah. Ya. Ya, tanpa soalan kita study kat library, aku super bersyukur gila ada kau. Doh, sebab kalau tak aku tak ada kat sini. Banyaknya video. Nak tengok yang mana satu? Kenapa? Behind the scenes. Kenapa ambil? Bye guys. Bye guys. Congrats on our future dentist. Yeah. Oi. Apa? Stop. Apa kop? Apa? Kicau mania. Tak duduk tak tanya apa-apa kan. Bersyukur gila. Abang doakan apa? Best of luck. Yang penting Allah. Yang compliant. Untuk Anis. Nak yang mana? Nak depan. Congrats on our future dentist. Yeah. Mana satu pilih? Oh, for me? Yeah, it's for you. Thank you. Congrats on our future dentist. Yeah. Thank you. Yeah. Kejap. Aku tidak rakam kau. For the flowers. Yeah. Thank you. I love you. Our support system pula aku nak cakap. Our support system. Ya. Ya, alhamdulillah. Weh, alhamdulillah. Weh, sebenarnya voice dia takkan nak rekod. Ni from Nabila. Ya. Thank you, Anis. Ya. You shouldn't Pak. Ni from Alisa. Sekejap. Ni. Main corak-corak. Congrats. Our future dentist. Yeah, future dentist. Yeah, Amin. No. Kawan sama KL. Aziz, Guys. start buat vlog. Boleh start buat vlog. Kamera dah tak ada. Aku saya malu dah. Seorang panggil aku counter pertanyaan. Seorang panggil aku founder makeup. Tak tahu nama founder. Founder perfume. Macam mana lah guys? Ini semua salah. Siapa tak tahu? How was your feeling for today? I'm so excited. Dah habis. Alhamdulillah. Kita tweet dulu Nurul. Ni tengah bercakap ke? Okay, so everyone here is like Hi guys. So how was your feeling for today? Alhamdulillah dah habis. Alhamdulillah yang penting habis. Yang lain tu at least settle. Benda paling utama. Doktor baik gila hari ni. Doktor supportive. Okay. Congrats to our future dentist. Self-love kan? No, I mean it's from your special people. Only one people appreciate me guys.
Platini. Macam sama je. Ucapan. This is a video. Hari Raya Aidiladha. Mak. Habis. Session. Takut. Aduh. Hi guys. Oh, cantik gila. Hai, tak ada. Cantik gila kan you guys? Super cantik gila. Apa sponsorship? Sponsorship. Bye. Video ke timelapse? Video. Hi guys. This is our last day fikir pasal mission. Yeah. Last day fikir pasal mission. We've done the training here. Yeah. We will miss plate. No. Actually, experience lah. Tapi orang-orang sebenarnya dia kalau baik tu baik sangat. Kuat sikit. Kalau jumpa yang baik tu, ya Allah subhanallah, baik sangat. Tapi kalau jumpa yang Nauzubillah. memang ni nak kena je. It's such a great experience, but tak nak redo balik lah experience No. ni. Like, once in Yeah. a lifetime lah, please. Please, after grad memang nak jumpa. It's a wrap! Kita boleh ambil nasi. Okay, beratur. Cakap nak tahu masa apa? Kicau banyak. What are you going to do after grad? Nak buat apa lepas grad? Sleep. Awak? Step closer to home. Nak buat apa lepas grad? Tidur. Yay, finally leave AJ. Hi, AJ. Hi, Ken. Hi. Got to graduation, guys. Where's AJ? Mak saya suka penyanyi yang paling sekarang. Habibti. Tahu lah. Bella dah katra. Macam salah trend. Allah dah katra. Salah trend. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal lah. Mesti recording kan? Gerak nak tu video tu. Timelapse ke video ni weh? Tak tahu weh. Jap. Bakti Ehna College LCCC. Ini